saya start kita punya kelas, saya juga akan kenalkan tools, kiranya apps yang kita akan gunakan sebelum kita edit, iaitu kita akan gunakan apps CapCut. Okey, semua video raw insya-Allah kita ada sediakan dekat dalam grup Telegram. So anda boleh tengok dan anda pilihlah video mana yang anda nak pilih dan edit. Pergi dekat apps CapCut. So pergi dekat new video. Okey, tadi video yang saya dah save tadi ada dekat sini. So saya select video. Masukkan video. Untuk first step saya ajar cut video. So kita pergi ke depan sikit, cari part yang mana anda nak jadikan dia sebagai muka depan video. Saya buat macam mana? Saya buat 4, saya tunjuk 8 warna. Lepas tu anda sentuh pada video tu. Macam mana tak sebutan dia? Okey ni, sentuh dekat sini. So dia akan timbul macam tu. Kita akan nampak dekat bahagian bawah ni ada split, volume, animation dan segalanya lah. So kita nak buang bahagian depan sana. Bahagian ni kita nak buang sebab kita tak nak. So kita tekan split. So part ni dah. Ke depan sikit, tudung 2 lapis. Ini dia. Okey, so saya tunjuk awning. Sekejap. Ke depan, kejap saya ambil tudung. Lari kejap ke depan. Okey. Saya nak tunjuk warna biru gelap. So saya potong. Klik, split. And then buang. Okey, saya lajukan sikit. Dekat part split ni semua faham ya? Supaya semua orang faham. Okay, saya letak balik. Okey, ini yang saya katakan video raw yang kita tak edit lagi. Anda perlu potong. Banyak part yang saya macam tengah ambil tudung. So saya kena take time. Potong part yang saya tak nak. Okey, ni saya nak jadikan dia sebagai ending. Tada. Tada. Ya, ada lagi. Okey, dalam video raw ni saya ada tunjuk feature dan saya tunjuk warna. So anda boleh gunakan dua jenis video. So untuk video ni kat belakang ni saya potong sebab saya tengah tunjuk baby sim punya jahitan tepi baby sim. Jadi yang ini semua buang, delete. Okey, yang ini yang ada nampak tu CapCut punya logo tu buang. Kita tak nak yang tu. Kita tak nak ending yang tu. Nampak tak? Perasan tak tadi video tadi berapa minit? 4 minit. Video tadi 4 minit dah dipotong jadi 38 saat. Okey, next kita nak letak teks. Kita nak letak dekat bawah ni ada add text. Tekan add text, ada banyak template font yang anda boleh pilih dekat sini. Okey, nak pilih yang mana satu yang free, yang tak ada perkataan free trial. Yang kita nak tengok adalah hook. Bila orang tengok video tu dia stop dan tengok tajuk tu. So kalau untuk saranan saya, jangan guna template yang bergerak macam ni. Okey, kita cuba guna add text sahaja. 14 warna, tudung 2 lapis. Okey, boleh adjust dekat bahagian styles. Styles ni anda boleh pilih background dia. Kalau background dia jadi macam ni. Okey, boleh adjust. Mana perkataan yang anda rasa kalau pelanggan tengok tu, dia berhenti, dia tengok. 14 warna tudung 2 lapis. Okey. Okey, next. Dekat bahagian bawah ni, saya akan explain satu persatu. Untuk tulisan pun, kita boleh split. Okey, contohlah kan. Anda nak tulis tulisan yang sama. So, di tengah-tengah ni, anda pilih teks ni. Nampak kan ada warna putih ni kan? Dekat border dia. Tekan split. So, dia dah pecah kepada 2. So, yang ini boleh padam balik, tulis warna apa? Biru gelap. Macam tu. Biru gelap. Okay. And then duplicate ni adalah kita double kan. Macam tu. Duplicate. Ada 2. Ada 2. Itu maksud duplicate. Text to speech. Text to speech ni, tulisan apa ni? Dekat tulisan tu kita boleh keluarkan suara. Kita nak suara siapa? Suara Michael, suara mentor. Biru jelap. Biru jelap. Okay. Boleh pilih. Dekat tulisan tu kita nak ada suara kan. Boleh pilih dekat sini lah. So, saya padam. Next kita nak tengok apa lagi yang ada. Okay, delete ni macam biasa. Padam. Di select ni kalau nak pilih macam ni, kita nak pilih nak select semua tulisan, nak buat apa, nak delete ke, dia boleh pilih untuk delete je lah. Next, dekat sebelah sini ada layer. Okay, layer ni dia macam adjust tulisan tu lah, nak ke atas ke, nak ke bawah ke. Ini feature ni dia agak susah kalau dekat telefon. Dekat PC kita boleh gerakkan guna mouse lah. Untuk edit kita boleh split, kita boleh kuatkan suara kita ataupun slowkan suara kita. Animation ni akan digunakan kalau kita overlaykan gambar. Overlay tu maknanya kita lapiskan gambar dekat atas video. Macam ada video yang kami edit, bercakap-cakap, lepas tu ada tampal gambar dekat atas video tu. Itu adalah nama dia overlay. Dia ada fade in, zoom in, dia ada in dengan out lah. Okay, next ada effect. Yang ni effect. Video ni kalau anda nak efek macam mana? Macam ni ke? Tengok dia macam bergerak tu kan? Dia tak boring lah, dia tak straight je saya kat situ. So nampak ceria saya di situ. Okay, video ni juga kita boleh edit speed. Speed tu kalau nak cepatkan video tu. Contoh video tu saya tunjuk slow kan? Anda boleh cepatkan dekat sini. Nak cepat dia tu tahap mana? 1.5 kali ataupun 2 kali ganda ke? Okay, boleh switcher, kita nak tengok beats. Okay, beats ni apa? Beats ni kita nak tengok beat lagu tu, nak kenakan dengan transition gambar ataupun video anda. Okay, next, crop video yang anda edit tu. Saya berada jauh sangat. So anda nak zoomkan dia. Gunakan 2 jari anda ataupun macam ni Macam ni. Pegang phone. Anda pegang phone macam ni. Anda tarikkan dia macam tu. So saya akan berada jadi dia jadi macam ni. Zoom. Okay, next, replace. Replace ni maknanya video yang tadi saya select ni, yang saya pilih. Contoh saya tak nak lah video ni, nak tukar video lain. So boleh tekan. Lepas tu kita replacekan dia. Replace dengan video yang lain. Okay, itu maknanya replace. Okay, sekarang kita dah masuk part overlay. Okay, yang ini overlay ni, contoh kita select video ni, kita nak jadikan video tu overlay atas video sebelah.
Contoh, tekan overlay, nanti dia akan berada di atas video tu. So macam ni macam pelik sikit lah. Okay, untuk bahagian edit saya tengok kejap, ada lagi tak yang saya terlepas. Untuk adjust ni, kalau anda nak adjust video tu, kalau video tu malap, anda boleh adjust brightness. Kalau video tu nampak macam kusamnya, contoh anda record video kan, anda nak nampak muka anda tu bermaya sikit, ada makeup sikit kan. Ni dekat bahagian sini ada filter. Nak bagi nampak flawless, boleh adjust. Okay, next. Part ni saya paling suka. Contoh kalau anda tak pakai makeup, buat video, pergilah retouch. Retouch ni pakai makeup lah kiranya. Dekat bahagian face ni, okay, anda cari, dekat mana, nampak di zoom dekat muka kan. Carilah, retouch lah muka anda. Nak nampak plump sikit, adjust dia punya ni. Untuk remove background. Remove background ni, pastikan belakang anda tu kosong. Sebab sekarang ni background saya ada tudung. Jadi dia akan remove background sekali dengan tudung. Oh, sekarang auto remove tak boleh dah. Okay, untuk auto remove ni, kita dah tak boleh guna sebab dia kena bayar. Okay, next. Saya pergi pada overlay. Okay, overlay ni, anda nak letakkan gambar atas video. Okay, contoh ni biru gelap ni kan. Tunjuk gambar. Add overlay. Okay, saya letak contoh, pilih gambar. Okay, so gambar akan berada di video tadi. Okay, macam tu, adjustkan dia. Itulah bermakna overlay. Itu maksud overlay. Okay, next. Pergi kepada caption. Okay, caption ni kalau ada video yang bercakap, video yang ada terangkan tentang produk, anda boleh guna auto caption ni. Okay, next. Filter. Filter ni filter video lah. Okay, nak macam mana filternya? Okay, next. Stiker. Okay, stiker ni kalau anda nak nampak kemas video tak, contoh kalau anda ada tunjuk parcel. Parcel tu ada detail customer. So anda nak tutup detail tu. Okay, boleh guna stickers ni. Dan tutuplah dekat bahagian yang censored tu. Okay, stiker ni pun boleh adjust nak macam mana. Nak animation dia macam mana. Okay, animation ni macam, okay, masa masuk tu dia bentuk macam mana. Cuba tengok. Macam tu. Ini in. Kalau dia keluar, nak macam mana. Out. Okay, macam tu. Okay, untuk next, aspect ratio. Okay, aspect ratio ni sekarang kita nak edit video untuk TikTok. TikTok, okay, dekat bahagian aspect ratio dia dah tunjuk gambar apps tu. Okay, so kita pilih je lah. Pilih tu. So size tu akan fit ikut sizing TikTok kalau kita nak edit video TikTok. So saya akan tunjuk first transition. Maksud transition. Okay, transition tu kalau tengok pada TikTok, transition dia daripada dia tak pakai makeup, tiba-tiba dia buat macam tu, dia pakai makeup. Macam tu transition lah. Okay, sekarang saya nak tunjuk macam mana nak buat transition dekat dalam telefon punya CapCut. Okay, nampak tak ada di tengah-tengah video ni dia macam ada bentuk eye macam ni. Okay, yang itu anda kena klik tengah-tengah tu. Okay, dia keluar transition punya pilihan lah. Saya guna mix. Okay, macam mana bentuk dia? Yang ni. Okay, nampak tak dia punya transition? Itu mix, transition mix. Nampak kan? Untuk transition, anda boleh pilih juga berapa saat transition tu anda nak adjust. Kalau untuk animation, saya akan guna kalau dia keseorangan. Macam tu. Contoh pada gambar ini. Gambar ini di sebelah kiri dia dan sebelah kanan dia kosong, tak ada kawan. So saya akan guna animation untuk dia gembira. Okay, animation ni yang ini. So tekan animation, dia ada in dan out. Dan juga combo. Combo ni kalau contoh anda tak nak guna in out, anda nak guna combo je. Tengok dia akan bergerak sendiri. Dia ada in dengan out dia sendiri sebenarnya, combo ni. Itu. Contoh saya akan guna in tu nak fade in. Masa dia keluar tu saya nak dia keluar dengan cara macam ni. Okay, dia akan masuk cara beza, keluar cara beza. Macam tu masuk, keluar macam tu. Okay, contoh ada dua video dalam satu bahagian ni, atas dengan bawah, video yang sama. Salah satu video ni saya remove background. Contoh, mana remove background? Okay, kita remove background. Boleh ke remove sekejap? Okay, boleh sebab dia free. So, contoh di bahagian video, kalau ada bahagian mana-mana yang kosong, saya akan letak diri saya di sebelah sini ke. Saya remove background. Contoh, dia berada di sebelah kanan saya ke, macam tu. Itu yang twins. Yang video kiri dan kanan. Dia kena masa rekod tu kena ada space kiri dan kanan, baru jadilah untuk buatkan dia twin kiri kanan. Nak save selepas edit, boleh terus export sahaja. Okay, untuk masa export, anda boleh pilih size resolution video tu. Resolution tu maknanya macam kalau anda nak save video tu lebih berkualiti lah. Okay. So itu sahaja. Terima kasih. Saya pulangkan mic ni kepada Puan Mira, admin Mira. Sekian, terima kasih daripada saya Mira daripada Tudung Si Comel. Bye. Assalamualaikum.